Saya menang peringkat sekolah daerah. Menang peringkat daerah, pergi ke Selangor, peringkat negeri, saya menang dan dapat pelakon terbaik. Macam mana tu? Saya pun tak tahu macam mana. Solo lah, macam ni solo lah ni. Saya dapat, sekolah saya dapat Johan dan ni. Kemudian bila dah menang peringkat negeri, dia ada peringkat zon. Masa tu ada Perak dengan Johor. Okey. Masa tu tak ada, dia cuma nak pilih wakil zon je. Masa kita orang di zon tengah. Jadi wakil zon tengah Selangor menang. Selangor menang dan tak ada kategori pelakon terbaik pun. Tapi saya ingat salah seorang juri dia adalah Abang Sabri Yunus. Dia wujudkan anugerah juri tu untuk pelakon terbaik. Saya dapat pelakon terbaik. Dan selepas tu pergi ke peringkat kebangsaan. Bila peringkat kebangsaan, sekolah saya dapat nombor 2, Sekolah Kelantan dapat nombor 1. Kelantan. Sekolah Kelantan dapat nombor 1. Sekolah apa saya lupa. Kemudian saya dapat pelakon terbaik masa tu. Saya dapat pelakon terbaik. Handal. Masa tu lah. Sebab masa tu, zaman tu di Kuala Kubu top di sekolah saya lah, top dengan rugby. Kebanyakan pemain rugby adalah wakil Malaysia. Di sekolah saya. Masa tu. Kalau tournament tu main dengan Australia punya group, datang semua power lah. So kalau macam kalau kita kata bintang popular kan, pelakon tu tak ada benda. Tapi kalau kau pemain rugby, kau adalah bintang popular. Dekat sekolah faham. Tapi saya berjaya bawa nama Kuala Kubu dan nama sekolah saya masa tu As a pelakon. dalam drama yang sekolah saya sendiri tak pernah involve. Dalam drama dan sebagainya masa tu. Dan pertandingan drama sekolah-sekolah tu, anjuran DBP, itu adalah kali pertama. Kali pertama dianjurkan dalam tahun tu. Ingat bang drama apa bang? Dia kena buat apa? Abang dia apa teater, persembahan teater.